Dia kepala khas. Ekor khas, kepala khas. Okey, selesai. Kemudian pengangkutan akan bawa ke setiap kemah. Okey tak? Okey, selesai. Kereta sorong tu. Aha. Asal terlepas kita tak letak Tak jual lagi. tagging rasa. Main bersepah je masing-masing ni. Tapi kali ni yang sebab sebelum ni kita letak kemah A, B, C. sebelum tu dia setiap kemah yang akan ada pengangkutan. Tahun ni tak payah. Tahun ni kita akan tim. Tim tu. Dia siapa biar tak bedak ni. Tim tu yang akan pastikan tengoklah. Contohnya kan kita hantar di kemah. Kemah kata jangan turunkan lagi. Tinggal kereta sorong dulu. Tinggal tak apa. Kan tapi pastikan ada lah kereta sorong yang standby. Dan pastikan hantar anak buah untuk tengok. Kalau dah kosong kereta sorong terus hantar. Angkat ke tengah. Stationnya di tengah. Ramai orang dari kemah. Orang pengangkutan macam kena ramai. Dari kemah ke agihan. Kemah ke agihan. Dari kemah ke agihan pun yang tu bahagian agihan lah. Yang tu bahagian agihan lah. Bahagian agihan yang hantar. Dekat pun. Orang agihan yang hantar. Macam lepas kita ukur dalam besen kan, kat 30 berapa bagian. Pastikan dibilang berapa. Dalam besen kan dulu kan? Pastikan dia bilang tu berapa jumlah. Nanti yang tu kita akan finalkan nanti. Okey. Mana setiap kemah okey, saya nak tanya bilangan kemah, nak pastikan dulu. Okey, kemah ni okey dah. Kemah 20 kali 20, kita ada 7. Kemah ni tulang pun dah 2. Okey, kemah agihan ni 3 kemah ke 2 kemah? 3. Muat ke 3 situ? 2 20 kali 20 ya. Lepas 2. 2 je kan? Lepas 2 ya, 20 kali 20. Kemah. 2. Dua je pun. 20 kali 20. Saya rasa 2 je. Sebab kalau 3 ni tak muat tau. 2 je kan? 20 kali 20. 2 lah. 2 kemah lah, bukan 3 lah. Sebab saya nak pastikan bilangan kemah supaya nanti sini kemah masak tak payah, kemah kami tak payah. Dah ada kan? Kita masak situ ya. Ada pembeli mayat. Meja je. Ya. Okey. Meja je kita punya. Meja. Meja tu saya minta tolong Abang Lutfi ya. Tengok macam mana. Bahagian agihan tolong tengok peralatan dia. Okey, yang tempat letak daging, meja. Okey, bahagian kemah timbang ni kena tengoklah. Dia punya tempat gantung, besi apa semua tu, meja cukup ke tak? Besi tu memang ada susun dah belakang tu. Tak, yang kemah ni dia sekali meja semua kan? Orang supply kemah ni kan? Sekali meja? Meja. Meja. Meja besar. Meja besar. Meja besar? Meja besar. Sebab dia berdiri tak? Lipat tu lah. Bukan menimbang. Okey. Ada kaki boleh ni lah boleh. Okey. So berapa kemah ni? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. 10, 11, 12. 12. Ada Cuci perut tu nak kemah? cuci perut nak kemah. Cuci perut nak kemah tak? Kalian nak kemah tak? Kalian nak kemah tak? Kemah 10 kali 20. 10 kali 20 selalu bawa pokok kan? Pokok ujung tu kan? Kita letak kemah. Tapi sebenarnya di situ takut sempit sebenarnya. Sebab dia ada lori. Okey. Oh, dekat kios sana tu. Dia takut tak boleh nak pasang. Bukan sebab kita pasang kemah dulu, lori bawa masuk kemudian. Kan nanti lori tak boleh masuk. Lori tak boleh guna. Tak boleh guna nanti situ. Payung masa malam. Dia kalau letakkan nak kemah 20 kali 20, 10 kali 20, kita pakai kita punya boleh. Yang kuning tu. Kan okey? Dia panggil meja apa tu? Meja makan yang panjang kan? Sebab dia nak potong-potong. Abang Is biasa minta dengan Pak Lan apa dia? Dia biasa buat U kan? Buat U ke L? L. Asal U lagi U. So berapa meja? Satu kemah berapa meja? 4
12. Betul Ya. kan? Kalau saya dulu kemah nasi buat you. Buat you lah. So berapa meja satu kemah? Satu kemah 12. Ui 12 banyak ah. Ada 6. Tak ingat dah memang 4. Jadi kalau satu line tu saja 3, 3, 3. 3, 6, 9. 3 kau. Ni satu meja ni besar ni kan? Panjang. So dia besar sikit ni. Yalah, dia panjang. Panjang. Pendek sikit kot dia panjang ni Dia kan. 4 kali 4. Panjang. 4 kali 4. Panjang. Satu plywood dia belah 2. Okey. Kemah jadi petak. Itu sebab dia nyambung. Lagi you. Okey. So berapa meja? 9. Namanya you kan? Semua you ke namanya you? You. Semua you kan? Dua. Semua 9 lah. Sebab saya nak kena booking dengan Malang. Boleh jugalah. 3 ke 2? Dia yang sebab kita ni kemah 20 kan. 20 kaki. Satu kemah tu bagi 2 ke? Kemah bagi 2. Satu kemah satu tim. Nak kena kali 7 ha. Kan? 7 meja. 7 kemah. Satu kemah tu ada Satu kemah tu berapa je? Nak bajet satu kemah berapa meja? Tak tahu saya tak pernah masuk. Ha? Dan timbang kan? Timbang.